Hai, jumpa lagi masak kita. Kali ni saya nak masak daging masak kuning atau masak kunyit. Okey. Ni bahan-bahan dia. Bawang, halia, cili padi merah, bawang putih, cili muda, cili hijau. Okey, ni daging dalam 300 gram. Nanti kita letak kunyit dengan garam. Okey. Okey, kita letak minyak untuk masak nanti. Kunyit habis. Kita letak je daging kat dalam ni. Kuning juga. Sedikit garam. Okey, kita lepaskan terus. Merici. Okey, saya masak ni dulu, jadi kita jumpa balik. Kita tunggu dia daging ni lembut. Saya dah letak cili sikit, cili muda. Saya tambah air sikit untuk lembutkan daging. Nanti lembut lah ni. Okey, kita letak garam. Lada putih, merica, white pepper, sos tiram. Okey, kita tunggu dia kering air tu. Dah kering dah. Tu air tu dah kering, tinggal minyak je. Jadi kita letak semua. Bawang, cili, halia, bawang putih. Okey, biarkan dia marinate sekejap. Supaya bawang-bawang tu layu dah masak. Kita pelankan api sikit kan. Nak bunyi sedap ni. Macam ni pun sedap dengan nasi panas. Okey, jadi kita jumpa balik. Kita pakai asam keping. Nak pakai itu pun boleh. Limau nipis, cuka, limau kasturi, lemon, semua boleh.
Minyak dia dah jernih. Kalau kedai Kelantan mesti ada ni, masak kuning. Wajib daging masak kuning. Sekarang popular lemak masak kuning. Ada dia orang letak kat dalam sekarang nasi kerabu, lemak lembu masak kuning. Sekarang kira mahal jugalah. Okey. Kita biarkan sekejap. Asam tu campur dengan daging tu, sekejap kita jumpa balik. Okey, daging masak kuning dah masak. Daging masak kuning dah masak. Selamat mencuba ya resipi daripada Masak Apa Kita. #mak. Jangan lupa subscribe, like dan share. Sebarang komen, komen di bawah. Dah jumpa lagi dalam resipi. Assalamualaikum.